Itu ibarat tu kita kena apa dia guna bahasa tu tidak kata wajib bagi, wajib atas. Dari segi syarak, bila wajib syarak dia guna atas. Adakah wajib atas? Begitu. Kalau adakah wajib bagi tu hak dia. Nanti nak contoh wajib bagi dengan wajib atas dia lain tu. Suami isteri juga ibu bapa dengan anak cucunya, dia ada hak. Masing-masing dia ada hak. Wajib atas isteri, hak suami. Atau wajib atas. Apa dia? Wajib atas isteri, kena tunai hak suami. Iaitu taat. Dia tidak menyalahi syariat. Lepas tu dia ada balik pula. Wajib atas suami bagi isteri. Ada lain tu. Wajib atas, wajib bagi tu. Wajib atas suami bagi isteri. Apa tu? Nafkah. Nafkah belanja, perbelanjaan, sangga tu panggil kan? Panggil juga nafkah. Itu wajib atas suami. Bagi perempuan panggil. Nafkah tu bagi perempuan. Wajib atas suami. Manakala taat, itu wajib atas isteri. Bagi suami dia panggil kita. Kerana taat ni hak suami. Dia wajib atas isteri. Bila kita kira pula ibu bapa, anak cucu. Dia ada hak masing-masing. Wajib atas anak cucu ke bawah. Wajib apa dia? Wajib kena taat pada ibu bapa. Wajib atas dia panggil. Balik pada ibu bapa pula. Wajib atas ibu bapa bagi anak-anaknya. Apa dia? Nafkah. Dia guna wajib atas, wajib bagi. Kemudian, apabila kita anak perempuan dah dewasa, sekarang berumah tangga, berkahwin, punya suami. Baik. Apabila kita sudah jadi isteri bagi seseorang, wajib atas isteri itu bagi suami. Taat patuh, hak selama tidak bercanggah dengan syarak. Timbul soalan, adakah wajib atas anak perempuan itu mesanggakan dua ibu bapaknya? Tu dia. Maka nak tubik masalah dia panggil wajib nafkah. Anak atas anak terhadap ibu bapa. Itu dengan syarat-syaratnya. Jika anak lelaki yang ada pula syarat-syarat kelebihan balik ibu bapa ini, orang sudah lemah dah daripada berusaha bekerja. Tak ada sangat atau wajib atas anak lelaki sanggakan ibu bapa. Kalau ibu bapa masih ada tenaga rem, sihat lagi, tak wajib nak bagi juga, dia panggil tatawwu' amalan sunat, buat baik pada ibu bapa. Adapun buat baik tu wajib. Wa bil walidaini ihsana, buat baik tu wajib. Kemudian adapun sangga atas perempuan yang sudah jadi isteri, kalau dia ada kelebihan, dia nak sangga juga, masalah kata kebaikan, buat baik pada ibu bapa, dia panggil. Kalau dia nak buat juga kebaikan pada ibu bapa. Jika ibu bapa dia orang miskin, tak ada dah anak lain, dia ada kekayaan Allah Ta'ala bagi pada dia, kekayaan hak dia sendiri, tu dia sanggup ibu bapa dia. Tapi kalau kekayaan bukan hak dia, hak suami, hati tak izin lah. Sebab dia kadang-kadang kita suami isteri ni, suami je yang bekerja, isteri hanya tidak. Seperti golek-golek pesesta orang Arab kan, dia tak kerja perempuan kan. Tu mana segala hak suami dia hanya menjaga. Terkadang dia kaya dari asal, hak milik dia belum kahwin, dia ada kaya, ada kekayaan dah. Tu harta dia. Hasil daripada dia ada rumah sewa ke, milik daripada dia. Dia dapat. Lepas tu bila dia ada suami, maknanya hak dia, harta dia. Hasil yang dapat bagi dia. Kemudian kita sekarang pula kerja makan gaji. Kan? Gaji mahal, gaji banyak lebih. Lepas tu, wajib atas suami dia nafkah dia. Hak nafkah tu memadai dia bagi dia. Hak dia hasil bagi dia tu banyak lebih. Tiba-tiba, ibu bapa dia dalam keadaan kesusahan. Tak ada anak yang lain, lelaki tak ada. Itu ialah maksud dalam kata, wajib buat baik pada ibu bapa. Jadi pendek kata bukan mutlak, taklah. Dia kata wajib atas anak perempuan mutlak.
kena sanga nafkah. Dah, bukan mutlak. Jadi padanya tafsil. Ada andaian, ada yang begitu, jika begitu, itu lagi. Kita nak itlak tak boleh lah. Itulah.